Bukber ni pun asal istilahnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa kolokial, bahasa basahan sesebuah masyarakat. Tapi sekarang saya tak pastilah istilah tu diserap masuk secara rasmi atau tidak ke dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau ramai guna, DPP akan serap masuk kamus. Tak semudah tu, saudara. Nak masuk kamus Dewan ni, proses dia ada macam-macam. Bukber, proses paling awal sekali dah gagal, maaf cakap. Dia ada satu proses ni paling awal, penelitian. Dia teliti tengok ramai tak guna. Bukber ni tak ramai lah guna, hanya di internet saja, di akhbar, televisyen, program kerajaan tak ada guna. Jadi bukti kewujudan bukber tu dalam masyarakat kita gagal. Tak menepati linguistik lexicography. Kalau nanti dah ramai guna, DPP serap masuk, ada tak macam tu juga. Pasal bukber ni kemungkinan akan sangkut pula dekat peringkat kedua. Satu peringkat dia nak menilai morfologi dan semantik. Bukber maknanya apa? Buka bersama. Apa benda kau nak buka bersama? Buka pagar ke? Buka pintu ke? Buka puasa? Tak boleh. Puasa ni dia bukan objek. Kalau nak guna puasa, buka puasa, maka dia kena wujudkan kata kerja tak transitif. Perbuatan yang dilakukan tanpa melibatkan objek. Macam mana cara? Tambah awalan ber. Itu yang jadi berbuka. Ini buka. Buka dan berbuka tak sama. Buka open, berbuka break. Fiahnya dalam sistem bahasa kita memang gagal. Bahasa mereka mungkin ada sistem sebaliknya, tapi kalau sistem kita tak kena. Macam-macam yang akan sangkut. Assalamualaikum guys. Okay, baru-baru ni Syifa ada up video yang I baru tahu bukber tu apa. Rupa-rupanya untuk berbuka puasa. Tapi mana datang buk, mana datang ber. It's last kali macam buka bersama ke. So I just up this video and I receive a lots of comment and response. Rupa-rupanya it terms from Indonesian. It's buka bareng, tapi bareng tu bersama. So sampai Malaysia dia jadi bukber, berbuka bersama. Kan? Macam tu rupanya. And I ingatkan yang bukber ni is the only short form lah. Sebab I tak tahu lah kenapa I lambat sangat tangkap benda-benda macam ni. Bila tengok komen, ya Allah, banyak lagi rupanya short form yang Indonesia guna in their daily life, especially in their daily text. Okay, jom kita tengok. By the way, I dah cuci muka tau, tapi bila I guna micellar water from Dr. N ni, dia still keluar sikit-sikit. Tapi yang best ni dia tak rasa macam kering or dehydrated. Dia rasa macam pakai hydrating pun ada. Look at that. Rupa-rupanya Salfok pun ada. Salfok tak apa pula, salah fokus. So lepas ni kita boleh ke guna ayat tu dengan kawan-kawan kita. Kau ni asyik Salfok je. Apa kau cakap ni? Kau ni asyik salah fokus. Salfok tak habis-habis. Okay, next is takjil. Takjil tu rupa-rupanya ialah istilah bagi juadah dan makanan untuk berbuka. So maksudnya kita boleh cakap yang silalah jamu takjil ni. Jamu ya semua kalian-kalian takjil. Macam tu ke? And also we have nasgor. Kau makan nasgor tak pagi tadi? Aku ada beli nasgor semalam. Nasgor tu apa? Nasi goreng. And another one is ulang tahun. Kalau kita nak sambut ulang tahun, kita cakap kamu udah sambut ultah. Macam tu ke? Ulang tahun. Seriously. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita itu kalau mau cari pasangannya itu, mau cari pasangan yang bisa membina perkahwinan yang sama, sakinah, mawaddah, warahmah. I kind of love Indonesia punya short form sekarang ni. Macam wow. Maybe I'm old school, I suka type penuh kan. So bila I tahu short form macam ni, macam interesting juga nak guna. Okay, ini yang I paling interesting sekali. I paling interested. Sorry, I salah cakap. Ini yang paling interested. Rupa-rupanya I ingatkan bucin tu, okay, sebenarnya I tak tahu apa bucin tu apa. Nasib baiklah this person comment. I baru tahu bucin tu rupa-rupanya budak cinta. Patutlah ada orang kata bucin yang sedih, bucin yang ini, bucin yang ini. Rupanya bucin tu budak cinta ke? Tengok ni THR, ngabuburit tu maksudnya aktivitas menunggu waktu bukber. Contoh macam kita pergi bazar, kita cari makanan, itu dah termasuk dalam itu. Lepas tu bumil, ibu hamil tu, okay, I tahu. Bucin, budak cinta. Aku budak bucin. Macam tu ke? Caper, cari perhatian. I tak tahu. Seriously, pelakor tu, okay, I tahu. Pebinur pun ada. Pebinur pun ada, guys. Lepas tu gabut, bosan, pak suami.
Oh, paksu tu pak suami. Sebab kalau paksu in Malaysia means that bapa saudara. Tapi bapa saudara tu, itu kalau dalam siblings tu dia adalah yang bongsu. So kita panggil paksu. I tak tahu pula yang paksu in Indonesia means short forms kepada pak suami. Baru I suka pakai moisturizer from The Minimalist ni tau. Dia macam, dia tak ada oil dalam ni tau. So dia tak buatkan kulit you oily. Dia macam moisturize well. So I rasa lepas ni I nak ajak kawan I buka. I akan cakap, jom kita bukber. Jom hari ni kita nak bukber dekat mana? Awak ni self-fort je lah. Asyik self-fort je. Apa tu? Salah fokus. Oh, what else? I rasa hari ni macam nak makan nasi goreng. Rasa macam nak makan nasi goreng. You know, jom kita cari nasi goreng. Okay, ni lagi interesting. Saya kawan dengan awak ni sebab saya mencari seseorang yang boleh bagikan saya rasa samawa. Samawa itu bukan semua orang bisa bagi. Samawa itu sultan-sultan orang aja yang ada ilmu pengetahuannya. Sakinah, mawaddah, warahmah. So thanks to you guys sebab dah ajak I banyak short forms from Indonesia dalam video ni. I rasa macam I nak guna dengan penuh angkuh sekarang. And also I rasa macam pandai sikit. So I nak guna dekat orang lain pula. So bila dia tanya, orang tanya, boleh tak I macam tak tahu ke? Tak up to date ke? Gitu. So akhir kata, sama guys. Okay, so apa beza puasa di Malaysia dan puasa di Indonesia? Vibe dia sama tapi tak serupa. Yang pertama, terms buka puasa. Indonesia ada banyak terms buka puasa. Contohnya bukber, yang bermaksud buka bersama. Tapi kalau Malaysia pula lebih simple and straightforward, sebut je berbuka. Ataupun kadang-kadang ada je yang sebut iftar. So kalau kat Indonesia nak ajak kawan berbuka, yuk bukber. Kalau Malaysia pula, jom berbuka. Yang kedua, dessert pula. Kalau kat Indonesia ni, dessert yang paling laku keras, nama dia kolak pisang guys. Kat Malaysia pula yang selalu orang beratur beli, tepung pelita. Dua-dua ni hot item masa belum puasa. Yang ketiga, kalau dari segi sahur, aku rasa Indonesia lagi meriah. Sebab diorang masih ada orang-orang yang akan keliling kawasan rumah, ketuk drum and bangunkan sahur. Korang kena cuba pengalaman ni, memang best. Yang keempat, dari segi bazar Ramadan pula, aku rasa Malaysia lagi meriah. Indonesia punya bazar pun meriah juga, macam-macam makanan ada. Tapi Malaysia punya bazar Ramadan, dia punya panjang tu, sampai kena berdoa supaya tak sakit kaki kalau jalan. Memang meriah, duit je kena ada. Yang kelima, aktiviti sebelum buka puasa. Diorang ada term ngabuburit, iaitu aktiviti sebelum buka puasa. Workout, cari takjil, main game dengan kawan-kawan. Sebenarnya Malaysia pun macam tu juga aktiviti dia. Cuma Malaysia tak ada term ngabuburit lah. Cuma yang sinonim dengan rakyat Malaysia sebelum buka puasa ialah iklan Yusof Tayo. Tapi jujur aku cakap, aku rasa lagi banyak persamaan dari perbezaan. Dua-dua best guys. Puasa kat Malaysia best, puasa kat Indonesia pun best. Aku rasa aku bersyukur sangat sebab aku dapat pengalaman berpuasa di Malaysia dan di Indonesia. Kita bersyukur dapat sambut Ramadan dengan tenang, tapi ada yang tak dapat peluang yang sama. So jom kita kongsi rezeki sama-sama. Link dekat bio melalui MAS untuk pembinaan hospital di Sudan. Dan MAS akan gandakan sedekah korang. So kalau korang sedekah RM10, MAS gandakan, so jadi RM20 lah. Sedekah berganda, so lagi besar pahala dengan amal jariah kita. InsyaAllah semoga Ramadan kita lebih bermakna. Sama-sama kita doakan untuk saudara kita yang berada di Sudan.